Jadi hampa tanya, hang buat apa? Ni kita buat. InsyaAllah tahun ni kita akan buat sungguh-sungguh. Hari panas hari ni, hari Ahad ni, saya duduk di satu lokasi yang mana akan berlaku satu projek dalam kawasan Mada di wilayah 3 di PPK Tajak. Sejak saya jadi pengurusi Mada, saya turun banyak kali di kawasan ni. Kawasan ni nama dia Teluk. Kawasan ni namanya Alok. Kalau sini ni, nama dia Teluk Kandih. Sana Alok Gelegah, sana Kandai, sana Kelompang, sana Tok Keling dan sana Alok Ali. Kawasan ni meliputi lebih kurang 3,000 hektar. Yang mana sungai-sungai yang mai ke Sungai Pendang, sebelah kiri Sungai Pendang. Ini adalah Alok Penyengat. Walaupun Alok dia sungai lah, Sungai Alok Penyengat. Di atas sana adalah Sungai Kandai. Apa yang berlaku adalah Sungai Pendang ni, level dia mesti dikekalkan pada 1.8 meter lebih kurang. Pasal mereka nak Sungai Pendang tu untuk sedut air di akuadak sana untuk membekalkan air ke terusan-terusan Mada. Bila nak kekal sini 1.8, maka sungai yang kecil-kecil ni yang mengalirkan aliran dia ke Sungai Pendang ni tak boleh keluar dah. Sebab lalu cadangan kami adalah untuk membina struktur dan pam. Dan inilah yang berlaku pada awal tahun ini, bermula Januari Februari ini akan ada 2 projek di sini. Satu, di sini sendiri projek merentasi Sungai Alok Penyengat ni akan ada struktur 2 pintu dan di hadapannya ada pam. Di mana pintu ni akan mengawal backflow. Maknanya daripada Sungai Pendang tak boleh masuk, akan ada pintu dan apabila level rendah maka akan dibuka. Dan pada masa yang sama, di depan tu ada 2 pam 10Q yang akan mengeluarkan air tu ke Sungai Pendang. Menjadikan keseluruhan kawasan ni di hadapan sana, bendang-bendang akan rendah level airnya dan mereka boleh buat padi. Nah, begitu juga di Sungai Kandai, begitu juga di Alok Gelegah nanti. Alok Gelegah pada musim hadapan, RP2. Jadi, ini akan memberi kemudahan kepada lebih kurang 3,000 hektar peladang kita tadi. Warga Alok Mengkudu, warga Tajak, warga yang terlibat dengan masalah ni, insya-Allah aduan tuan-tuan beberapa tahun yang terakhir ini, insya-Allah tahun ni kita akan buat sungguh-sungguh. Jadi hampa tanya, hang buat apa? Ni kita buat. Dan banyak lagi projek-projek yang akan memberi kemudahan kepada peladang-peladang kita untuk menjadikan hasil tinggi. Apa lagi, kita ucap terima kasih kepada Kerajaan Madani yang mendengar aduan, yang melihat kepada masalah-masalah peladang. InsyaAllah.